Ramai orang fikir bila sudah kaya, mereka akan beli banyak benda. Tetapi, ramai orang kaya sebenarnya tidak suka membeli terlalu banyak. Kerana mereka faham satu perkara, barang hanyalah benda, tetapi tunai memberi ketenangan. Ramai orang yang belum kaya sering membeli untuk membuktikan sesuatu. Kereta mahal, barang berjenama, kadang-kadang sampai berhutang. Akhirnya, mereka nampak kaya tetapi sebenarnya semakin terbeban. Orang yang benar-benar faham tentang duit tahu satu perkara. Tujuan mencari duit bukan untuk membeli segalanya. Tujuan mencari duit ialah supaya hidup kita boleh jadi lebih tenang. Apabila akaun bank kita ada simpanan yang cukup, kita tidak panik. Kita tidak tertekan. Kita boleh hidup dengan lebih bebas. Kadang-kadang, kebahagiaan sebenar sangat sederhana. Ada tempat tinggal, ada makanan, ada wang simpanan dan hidup dengan tenang. Kerana kekayaan sebenar bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi betapa tenang hidup kita.